Okey, Assalamualaikum. Kembali semula kepada podcast kedua kami. Alright, so kali ni kita bawakan Syahmi. Syahmi ni staff di Ilham Academy. So kita di Ilham Academy kita banyak sangat soalan-soalan daripada netizen dekat luar sana lah. Jadi insyaAllah kali ni kita akan menjawab soalan-soalan yang ramai soalan-soalan daripada luar kan. So di media sosial kita yang bertanya, kita tak adalah boleh jawab semua, banyak juga soalan kan. So kita just jawab yang mana yang sempat sajalah. Okay, so kita mulalah. Apa soalan tu, Syami? First soalan, ramai yang takut nak start sebab dia tak ada aset sendiri, hartanah sendiri, rumah sendiri. Oh, okay. So tapi realistiknya banyak je student KLS tak ada pun rumah sendiri kan. Betul. So apa jawapan KLS? Okey, bagi KLS lah, soalan macam ni ramai yang tanya. Even dekat DM KLS, dekat TikTok, dekat Facebook, banyak dia tanya, Puan kalau saya memang tak ada langsung rumah, boleh ke buat bisnes ni? Kan? Macam itulah soalannya. Okey, sebenarnya kalau anda di luar sana pernah dengar perkataan sublet. Sublet. Maksudnya kita sewa dan sewakan semula. So maksudnya tak perlu pun nak membeli kan. Cuma kita bermula dulu macam tu, tapi ultimate goal kita pun nak juga hartanah kita. Jadi kalau tanya boleh ke tak boleh, yes boleh lah. Memang dalam kelas kita ajar macam mana you nak buat income menggunakan hartanah orang lain. Dan sebenarnya Syami, dia bukan isu boleh ke buat. Sebenarnya memang kalau you nak beli banyak hartanah pun bukannya mampu. Bukan semua orang mampu. Kan? Jadi kalau you betul-betul nak income yang besar, no choice. Memang kena jaga rumah orang lain. Bukannya isu kita nak start boleh ke tak ada rumah sendiri. No, sebenarnya ini adalah business. So bila kita kata business, whatever that yang you boleh buat, so kita buatlah. Tak semestinya kita kena beli rumah dulu. Kalau kita beli rumah, kita panggil investment pula. Tapi boleh je kan buat pakai rumah sendiri pun. Ada je student yang buat macam tu kan. Kalau siapa-siapa yang dah beli rumah ataupun inherit daripada parent apa semua, dah ada harta sendiri, of course itu yang the best. So kita nak pergi ke MMM pula kalau macam tu. Maksudnya kita nak rumah kita ni jadi machine making money. MMM. Kan. Dia bila kita ada harta kita sendiri, yang bestnya dia akan generate income yang orang lain tak boleh kacau. So kalau kita kata kita buat sublet, kita ambil rumah orang lain ni, mungkin landlord dia nak ambil semula, mungkin landlord dia meninggal, waris-waris dia nak, mungkin landlord ni bercerai, so mungkin dia orang nak restructure balik tempat tinggal, nak duduk ke rumah tu semula kan. Jadi banyaklah benda-benda yang boleh menghalang kita untuk kita buat bisnes tu. So kita kena cari unit lain lagi lah, dan lagi dan lagi. Sebab tu dalam kelas kita, kita sarankan untuk permulaan, yes kita guna property orang lain. Tapi akhirnya bila kita dapat income, kita nak buat building. Bukan kita nak beli rumah satu biji. Kita nak beli tanah dan buat building kita sendiri. Kalau dulu ramai orang takut bila dengar nak buat building ni macam nak kena berjuta-juta duit. No, kita bukan nak buat building yang macam kondo bagai semua tu. Kita dah nampak dah sebenarnya demand ni. Jadi kita buatlah yang mana kita mampu. Sebabnya mungkin buat building tu macam student kita macam Hakimi. Dia habis dalam 200,000 tapi dah dia boleh buat dekat tanah dia tu dalam 43 biji tak silap. Okay kan? So kita dah boleh think out of box bila kita tahu macam mana nak make money. So macam Mas Hakimi, dia tak akan terfikir nak buat rumah kecil-kecil macam tu kalau dia tak tahu ada demand. Betul tak? So bermula dulu buat apa yang kita tahu dan kita tengok demand, dan lepas tu kita tukarlah kepada kita buat guna aset kita pula. Sebab kita kan dah dapat income tu. Takkan nak habiskan income tu macam tu saja kan? Okay, next question. Apa soalan yang seterusnya? Apa kesilapan yang paling mahal beginner selalu buat? Maksudnya dia tak masuk kelas, dia
tanya ChatGPT ke YouTube kan, sekarang kan zaman Hmm. ChatGPT kan. Ni macam KLS dulu ni. Wah. Silakan cerita pengalaman KLS. Untuk pengetahuan you all, zaman KLS dulu tak ada orang buat kelas macam ni. Tak ada ChatGPT dulu. Dulu pun tak ada ChatGPT. Dia macam tengok-tengok, try. Dia macam tu. Tapi hari ni sebab ada ChatGPT, kita pun dah ada banyak grup-grup yang tunjukkan gambar dia orang buat room rental, dekat TikTok pun banyak kan. So sebenarnya kita boleh belajar banyak di platform. Dan KLS tak nafikan, betul. Daripada platform ni banyak you boleh belajar. Cuma dalam room rental ni, dia punya emotional kita, motivation kita ni up and down. Kalau you tak duduk dalam community, baru kena hack dengan tenant sikit dah. Tak nak dah buat, malas dah. Susah lah, apalah semua. So, tak boleh macam tu. Kalau you betul-betul nak berjaya dalam bisnes ni, you kena ada cikgu lah. Kan? Cikgu ni bukan nak cakap dia lebih bagus. Kadang-kadang cikgu pun belum berjaya lagi. Betul tak? Tetapi, bila kita kata cikgu ni, maksudnya dia ada experience. Kan? Macam KLS sendiri pun, KLS lebih 10 tahun dalam bidang hartanah ni. Daripada membeli hartanah, menyewa satu unit, jaga unit orang lain satu kawasan, sekarang ni buat room rental apa semua. Jadi kita dah lalui macam-macam kesilapan. Jadi kalau untuk newbies kan, kesilapan yang paling besar newbies buat hari ni yang KLS rasa masih lagi tak berubah-ubah adalah renovation. Sebab apa? Sebab kebanyakannya buat renovation ni macam nak duduk sendiri. Dan rumah orang ni, bukan rumah sendiri. Ya, habis banyak. Lepas tu ada dua kategori. Satu, dia buat tu macam dia nak duduk. Jadi rumah tu macam mewah lah apa semua kan. Tu yang pertama, kategori pertama. Ada juga kategori kedua. Yang ni yang the worst lah. Yang dia buat orang kata sekadar nak ada. Maksudnya dia bagi tilam yang biasa, yang form. Dia bagi almari besi. Maksudnya dia janji ada. Dia sebab dia tak ada modal, dia buat tu ala kadar je. Dan dia buat pula campur-campur. Maksudnya dalam rumah tu ada yang sewa bilik, ada yang sewa katil. Lepas tu jantina pun bercampur-campur. Bangsa pun bercampur-campur. Banyak KLS tengok di luar sana. Janji tangkap muat, janji bilik penuh. Itu sahaja. So itu yang banyak berlaku pada newbies lah. Okay. So berhenti buat macam tu. Tolonglah. Ada banyak juga newbies yang berjaya tanpa datang kelas. So kita pun tak nafikan. Cuma kenapa you kena ada cikgu, kenapa you kena datang kelas belajar sistem dan kenapa you kena ada SOP you sendiri, kerana kita bukan nak buat bisnes, Syami. Kita nak financial freedom kan. So yang you kena belajar adalah macam mana kita nak automation, macam mana kita nak systemize kan, supaya kita ada banyak masa untuk kita besarkan bisnes kita dan kita ada banyak masa untuk kita bina machine making money. Machine making money tak semestinya dalam hartanah. Ada juga yang buat resort, ada juga yang buat homestay, ada juga yang buat agriculture, beli tanah, buat musangking apa semua. So itu yang kita nak. So you kena belajar dari awal macam mana you nak buat business room rental ni bersistem. You boleh tambah lagi dan you tak ada masalah untuk handle you punya tenant sebab semua dekat jari anda je. Dekat phone sahaja you boleh monitor you punya tenant. Tenant keluar masuk, tenant bayar ke tak bayar apa semua. So itu yang menyebabkan impact you dalam business ni lebih besar. Bukan bermaksud you newbies tak datang kelas pun you tak boleh buat. Boleh lah, mungkin you buat 1 unit, 2 unit je. So dapat 100, 200 ataupun mungkin orang lain untung dapat satu rumah 1,000, you untung satu rumah dapat 200, 300. Itu je lah perbezaan dia. Baru ni Syami ada tengok dalam grup Geng Room Rental, bukan grup, dekat social media Geng Room Rental. Okay. Dia ada komen, boleh ke saya buat loan untuk
mulakan bisnes ni. So adakah KLS setuju ataupun KLS tak setuju yang buat loan ni pun salah satu kesilapan newbies juga. Sembang pasal loan. Dia ada dua kategori lah, Syami. Ada orang, dia memang tak ada apa-apa perancangan masa depan. Dia hanya nampak kalau dia buat loan, dia ada modal. Dan dia pun tak tahu berjaya ke tak. Dan ada satu jenis ni, dia ikut cara yang KLS ajar. Which is dia cari dulu kawasan laku sewa, dia cari demand dulu. Dia nampak demand tu masuk. Dia nampak. Maksudnya dia dah nampak dah kalau dia buat loan pun dia tahu macam mana nak bayar loan tu. Dia tahu berapa lama dia boleh bayar loan tu. Dia tahu juga yang dia dapat untung lebih banyak lagi daripada interest loan tu. Jadi kalau you orang yang cerdik, yang tahu buat kira-kira macam ni, tak ada masalah. Boleh je. Yang jadi masalah hari ni, Syami, yang baru acah-acah belajar, baru nak buat, tak tahu lagi, tak buat pula homework yang KLS suruh, macam cari kawasan laku sewa, buat demand TTI dulu apa semua, tapi pergi buat loan. Ini yang KLS cakap tak boleh. Tolong jangan buat macam ni, okay? Macam kita ambil kes Akmal. Akmal Mustafa, dia buat loan juga tapi dia bijak sebab dia cari dulu kawasan laku sewa dan dia cari demand dulu. Demand ni pula dia dah ambil deposit dah. Cuma dia tak ada bajet untuk dia buka unit je, untuk dia furnishkan rumah tu. Okay, dia tak ada bajet tu sahaja. Jadi dia dah ambil dah deposit tenant. Kalau Syahmi sendiri kan, tenant dah ready dah. Tinggal nak masuk je dan Bayar kita pun deposit dah. tahu by percentage keuntungan kita satu rumah 30 hingga 40%. Kalau interest bank mungkin dalam 10%. Okey tak? Kalau kita dapat keuntungan 30 hingga 40%. Itu maksud KLS. You kena pandai buat kira-kira. So kalau you punya keuntungan lebih tinggi dan you tahu bila you nak habiskan bayar loan, you tahu macam mana nak bayar loan, you tahu you buat loan ni bukan semata-mata you baru nak try. Tak. You memang dah ada demand, you memang tahu duit akan masuk. Then yang tu okay. Alright. So next question. Macam hari tu ada konten dalam Geng Room Rental. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow kita punya media sosial. Geng Room Rental dekat TikTok, dekat YouTube, Instagram, Threads. Dekat Threads juga. Okay, dan kita ada di Facebook page juga. Alright. Room Rental. So ada satu video tu viral. Macam mana kita nak tahu satu bilik tu kita nak kena profit berapa-berapa? Apa yang membolehkan satu bilik tu kita kena profit sekian-sekian amount? Okay, mungkin ada kesalahfahaman juga. Sebenarnya bukan untung satu bilik 200. Tapi kita averagekan supaya senang untuk kita buat kira-kira. Dalam rumah, kita ada macam-macam saiz bilik. Kita ada master bedroom, kita ada medium room, small room, mungkin partition room ke semua. So setiap bilik ni disewa dengan harga yang berasingan. So mungkin master bedroom keuntungan dia mungkin lebih. Mungkin yang bilik kecil keuntungan dia kurang. Tetapi kita sebagai business person, okay, kita nak buat projection, so kita perlukan average cost dan kita perlukan average profit. Jadi apa yang KLS buat, kita ambil keseluruhan. Ini actual punya case study untuk kita dan student kita lah, which is contohnya you ada 40 bilik, berapa income masuk dan berapa expenses monthly tu. So kita tolak, then kita bahagikan dengan jumlah bilik. So kita dapat average je, purata keuntungan satu bilik tu minimum. 200 tu minimum tau Syahmi. Bukan maksudnya 200 tu paling banyak. Apa orang kata satu paling bilik, banyak. Tak. Itu minimum. Sebab student-student KLS lagi dahsyat. Ada yang sampai 400 keuntungan satu bilik. Sebab kita average kan. Jadi ini untuk senang kita buat projection, untuk buat kira-kira. Okay.
Kalau hakikat yang sebenarnya more than that lah, of course. Ramai je student yang dapat lebih daripada tu kan. Ya, kebanyakannya. Sebab calculation KLS ni yang paling minimum sebenarnya. Supaya kita tengok kat situ, kalau minimum pun kita boleh dapat banyak ni. You bayangkan kalau boleh dapat lebih daripada ni, meaning that you dapat more lah. KLS dah berpengalaman selama 10 tahun betul? Lebih dah. So apa pengalaman paling mencabar sepanjang urus tenant ni? Banyak sebenarnya. Sepanjang KLS berkecimpung dalam hartanah ni kan. So KLS adalah satu kes di mana rumah KLS ni jadi tempat judi. Maksudnya diorang ni buat judi sesama tenant? Bukan, dia orang ada bawa masuk komputer judi tu. Okay. Jadi kita pun ingatkan diorang ni datang bersama ni nak sewa bersama. Rupanya diorang ni geng business judi. Bukan geng room rental. Bukan geng room rental, geng business judi. So apa yang KLS nak cakap dekat sini, masa tu KLS tak ada ilmu lah nak filter tenant. Kita desperate nak rental tinggi. Jadi diorang ni, scammer ni, diorang offer rental tinggi. Jadi kita pun orang kata terpikat, orang kata rasa macam teruja boleh dapat rental tinggi. So you all dekat luar sana hati-hati tau. Hari ni scammer banyak sangat dekat luar sana. Hati-hati, too good to be true. Okay? So bagi KLS itu paling dahsyat lah sebab almost 3 tahun juga nak kena pergi ke balai, sekali-sekala polis panggil. Sebab diorang dalam proses nak menangkap geng ni. Jadi KLS kena sentiasa bagi kerjasama sebab yelah kita yang deal dengan tenant. So dia nak tahu diorang ni datang dari mana, info-info data peribadi mereka semua kan. Then diorang nak suruh camkan nama-nama tu. Jadi yelah kira otak ni rasa macam penat jugalah masa 3 tu. tahun, Yelah dia bukannya kerap tapi dalam 3 tahun tu still tak lagi settle. ada lah kena panggil apa semua kan. Jadi kalau kita ni semangat kurang, rasa dah give up dah dalam hartanah ni. Sebab yelah kita nak buat income tapi jadi suspek jenayah pula kan. Tak pasal-pasal masuk jail kan. So ini perkara yang sangat menakutkan. Kena hati-hati. Unit KLS sendiri ke unit sublet? Ya, masa tu unit KLS sendirilah. Lagilah. Ya. Itu yang kenapa KLS kena tu sebab kita owner kan. Lagilah dia syak takut kita ni bersubahat. So kena bagi kerjasama lah. So itu yang paling dahsyat yang masih ingat sampai sekarang lah sebab dia sangat memberi impact kepada emotional kan. So yang kedua adalah rumah KLS banjir. Maksudnya bukan banjir tu sebab rumah tu naik air, rumah kondo. Macam mana boleh Tapi naik? dalam bilik tenant banjir sampai keting. Bayangkan dalam bilik kondo yang tingkat tinggi tapi dalam bilik dia banjir. Dahsyat tak? Dahsyat. Macam mana boleh jadi banjir pula tu? Tak boleh. Rupa-rupanya dia punya tingkap tu dia menghadap luar kan. Maksudnya tak ada bangunan lah yang menghalang. Jadi bila hujan lebat tu, hujan dengan angin tu, dia angin dari luar lah. Dari luar tu dia datang straight masuk tu. Jadi air tu masuk melalui celah-celah tingkap. Bukan dia buka tingkap tapi air tu masuk ikut celah-celah tingkap. So disebabkan hujan yang lama dan lebat, so air boleh bertakung. Jadi dia balik kerja tu habis barang dia basah. Jadi kenapa KLS cakap ini pengalaman yang dahsyat sebab tenant tu marah gila-gila. Maksudnya benda tu bukan salah kita. Kan? Kita pun tak expect boleh banjir macam tu. Tapi dia salahkan kita. Jadi dia macam frust sangat, dia macam rasa macam sedih sangat, barang dia basah semua. Jadi apa yang KLS belajar daripada isu ni adalah apa dia tahu. Kita kena banyak sabar.
Oh, okay. Sebab kita pun rasa nak marah. Sebab bukan kita buat. Tapi cuba you duduk di kaki tenant tu. Contoh Syahmi sendiri, bilik balik kerja bilik penuh dengan air. Apa first yang you fikir? Nak marah. Nak You akan tidur rasa macam apa hal bilik yang aku sewa ni banjir, betul tak? Betul. Macam mana boleh bilik banjir? Mesti you akan fikir macam tu kan? So maksudnya dekat sini bukan kita nak cakap tenant selalu betul. Cuma apa yang kita nak cakap, you nak buat business room rental ni, otak kita ni kena rational. Kita tak boleh nak blame je. Kita tak boleh cakap yang kita tak ada kena-mengena. Bukan. Kita kena cari solusi untuk dia. So kalau dia marah, you kena duduk diam dulu. Jangan, kalau kita rasa marah juga, bagi je dia marah dulu, kita cuba tenangkan diri kita. Okay, dan dalam kes ni, kita kena duduk di kaki tenant juga. Sebab dia balik penat-penat kan. Jadi apa yang boleh KLS belajar daripada kes ni adalah cara kita bercakap dengan tenant walaupun dia marah, tapi akhirnya dia boleh lembut semula. Sebab apa? Sebab KLS cakap dengan dia, okey, saya pun minta maaf lah, saya tak sangka pula boleh banjir, saya nak tolong you. Apa saya boleh tolong? First, ni dengar cakap KLS bila kita punya tenant ada masalah, jangan kita cari apa salah, siapa salah, apa yang apa kerugian. Apa kerugian. No, jangan. Kita manusia, Syami. Kita manusia ni ada emosi. Sebab tu AI tak boleh gantikan bisnes ni. Kita pakai emosi. Sebab perlukan emosi. Jadi dia dalam keadaan yang dia memerlukan pertolongan. Perkataan power words you kena guna. Okay, apa saya boleh tolong you? Dia akan zup. KLS nampak sendiri tenant tu. Dia dah nangis dah, perempuan kan. KLS cakap dengan dia, okay, I tahu you tengah you tengah sedih apa semua ni, barang semua basah. But I nak tolong you. What can I help you? I tak boleh buat apa dah ni, but I want to help you. Then dia cakap, okay, I nak angkat barang ni semua ni, apa semua. Then I nak duduk mana, I nak tidur mana. Okay, no problem yang tu. I dah arrangekan bilik lain. Kebetulan ada bilik kosong. Okay, tak banjir. Bilik tu tak banjir sebab dia tak ada tingkap. Okay. Dia menghadap sana. Yang ni dia menghadap yang angin ni kan. Jadi so I cakap dengan dia, tak apa, you duduk dalam bilik ni dulu, you bawa barang-barang yang kering dulu. Okay, yang basah ni nanti saya settlekan. Jadi malam tu juga KLS settlekan. Jadi apa yang KLS nak cakap dekat sini, tolong jangan bagi excuses untuk perkara yang urgent macam ni. Kita kena, bila kita selesaikan segera. Nampak dia komplain dekat kita dan benda tu macam benda yang sangat-sangat apa orang kata, heavy lah, teruk lah kan. So kena cepat-cepat pergi. Sebab tu tak boleh duduk jauh daripada unit yang kita jaga. Kalau jauh macam mana nak pergi kan. Dengan waktu hujan pula kan. So kita kena immediately apa orang kata, pergi respon kepada dia punya komplain tu. Sebab kita nak settle terus pun mungkin ambil masa juga. So macam kes yang ni, KLS memang panggil orang jugalah sebab masa tu dah pukul 7 malam, dah pukul 8 malam apa semua. Panggil lah geng-geng apa semua. Kalau kita ada geng room rental lagi bagus kan. So panggil semua. So kita angkat dulu barang yang penting macam laptop dia, baju-baju dia. Kita angkat bawa masuk bilik tu and then barulah kita settle satu-satu. Of course lah, damage already done kan. Kita pun nak buat macam mana. So KLS bagi dia free 1 bulan lah. Bulan tu bagi dia gembira sikit. Saya tak ada marah macam tu. Kan. So dia pun macam nampak sangat dia lega, dia dah duduk, dia dah boleh senyum. So kat sini tolong dengar cakap KLS ni. Kita tak boleh nak repair benda dah damage kan. Tapi jangan tambah lagi. Okay? Bagi kita punya tenant tu reda dulu.
Dan lepas tu baru kita bincang. Jangan gaduh nak cakap, so you nak I buat apa ni ah? No, jangan tanya soalan macam tu. Okay? Itu benda dua perkara yang KLS rasa yang sangat-sangat memberi impact lah kalau Syami tanya kan. Pengalaman, sepanjang pengalaman KLS. Tapi kalau you nak tanya pasal student kita pernah ada student yang tenant dia meninggal dalam bilik. So KLS yakin sangat-sangat akan jadi kenangan yang takkan dilupakan tu. Okay, sebelum KLS sambung, kita masuk ke part 2. Part 2. Bye-bye. Bye-bye. Lampu mati.